Okay, Assalamualaikum guys. Kita kembali lagi dalam channel Azahak 4224 dalam siri Minecraft SMP episod keempat dah. Dia kita tengok dia punya ROM punya apa yang dah jadi. Warna. Okay, Badland, kemudian the Fortress, Enchanting, laju gila diorang. Oh, yes, orang-orang baru kita. Alif dan Akif ni Amin dan Akif sudah join servernya guys. Okay, jom kita masuk. Nampaknya ada 3 orang tengah online, iaitu Ashad, Akid dan Akil. Kita try tengok dia tengah buat apa. Sekejap. Tak, kita tengok pun macam dekat-dekat je. Okay, RAM ni memang buat sama-sama, tapi masa sekarang ni semua tengah buat haluan masing-masing. Dan kita punya goal untuk video ni adalah untuk sambung cari kelengkapan. Contoh-contohnya macam diamond ke apa semua benda tu. Dan akan cuba cari tempat untuk buat base lah. Ataupun try cari tempat Asyad ke siapa ke. So, aku rasa akan buat dekat sikit dengan yang lain lah, better lah daripada aku seorang-seorang kan. Walaupun seorang dia lagi tenang. Okay, kita akan skip ke survive. Okay. Kau teleport, kau suka hati kau je teleport aku kat sini. Kau teleport kat base aku. Nak rotan flash. Dah, go, show. Okay guys, kita sambung. Apa nak cakap? Dalam siri sebelum ni aku ada benda. Benda tu. Okay, siri sebelum ni aku rasanya ada part hujung tu aku sambung. Tapi ada something happen dekat recording dia. So, aku nak beritahu aku dah dapat diamond. Dan aku dah discover sesuatu. Actually dalam mode yang essential ni ada benda lain. Kalau kita nak crafting table, dekat belah weapon kita ada senjata baru yang size. Lepas tu kita ada ni satchel. Sini macam bag lah, lebih kurang satchel ni. Sini ada ore scanner. Lepas tu kita ada portable anvil, furnace, boot, crafting table, portable ender chest, pada sleeping bag, disenchanter, magnet. Ni semua barang-barang yang di add. Dan ni diamond pixel dia 3 gabung serentak, tapi ada benda yang tak sepatutnya. Sebab apabila dah gabung serentak, dia kongsi satu durability yang sama. Lepas tu ni aku tak tahu benda. Flashlight pada big empty. Air bladder, oxygen ni aku tak tahu benda. Checkpoint, mining hell. Faham. Empty gift box, player teleporter, universal remote. Apa mahalnya? Super sponge, wool inspector. Ada benda baru lagi ke? Okay, itu je. Jadi kita akan cuba. Okay. Jadi sekarang ni kita akan cuba sambung explore cave yang kat bawah tu. Okay. Nampak semua keadaan baik. Okay, let's go. Makanan aku lah. Lepas kita makan babi dulu masa sekarang. Dia aku tahu haram. Malam ke? Tak. Okay. Kita turun sana. Sana nampak gelap kan? Padu. Sekejap, nak terangkan skrin. Okay. Apa ni yang bersinar dia tadi tu?
Ini apa tu siut? Oh, aku dah ada explore sikit hari tu tapi aku tak sempat habis. Oh. Boom. Apa jadi kaki ni? Oh. Benda datang ni. Open. Oh. Benda. Oh, cool. Dan lapis. Boom. Cool. Oh, bahaya. Oh, redstone penting. Sebab tahu boleh jadi function juga redstone dekat mod baru yang taklah baru tapi dekat mod ni aku rasa macam diperlukan air ni. Lepas tu sebab aku dah nampak crafting recipe untuk apa sachet. Aku cuba dapatkan sachet tu. Sebab macam sangat membantu. Gue jalan mati ni. Apa dengar bunyi slime lah sebelah lain ni. Kita keluar balik. Sebab apa kita kena cari diamond sebanyak mana boleh. Alamak. Diamond tu. Aku rasa selalu macam datang dekat kat aku. Sekejap. Betul tu. Oh. Mati. Apa pula yang kecil cium ni? Hai zombie. Tak cari nahal dulu sini. Aku nak cek diamond. Kasih paper. Aku dah belajar dari kesilapan aku. Aku terpandang dia ke? Tuh. Ini lagi tak supportive ni. Wait, ni apa nak ni? Yep. Tak apa. Ada lagi tu enderman tu. Kalau tak ada. Diamond tu. Hai. Tak serang aku. Aku serang dia. Jahatnya aku. Macam terfunction aku ni. Apa tu?
Diamond. Ni banyak sangat iron ni aku tak. Ada banyak iron tu. Dia pesannya kalau kita standby. Besar juga kira. At least jumpa satu diamond. Aduh. Kira-kiranya bateri ini dekat aku. Kena lapis saja nampak. Aduh. Nampak diamond ke? Okay. Aku dapat sahkan tempat ni hanyalah kosong. Astagfirullah. Jom kita try gunakan apa sahaja yang kita boleh. Diamond! Mana kau? Semaklah lecen ni. Dia suka bagi fake hope. Asyik. Oh bapak. Terima kasih. Ramai ya. Malam ke? Kau nak tidur ke? Kita tidur tu apa somak ni? Allah. Lama biasa je. Diorang palau aku tu. Tak rasa dia nak tidur tu. Sekejap aku tadi masuk. Benda tu aku. Aish, naik ni pun kita naik tangga pun dah jatuh. Jadi kita kena tenang. Bunuh je lah aku. Bunuhlah aku. Okay. Wap, semua tak nak tidur tu. Terus kelopak sini ya. Tak nampak apa kan. Aku cuma terus salah letak. Tolong dah, aku nak diamond je. Sini. Haha. Apa? Tak nampak apa kan? Hari tu kan diamond kat belah sana. Patut aku turun bawah balik lah. Totally chain. Tempat aku jumpa diamond hari tu ni kat sini. Dengan kat situ. Okay juga kalau diamond di sini. Peace. Nak diamond. Aduh.
Dia orang tak nak tidur tu, apa aku tahu tu. Tak banyak batu lah sampai sini. Oh. Agak air. Aduh. Okay, itu unexpected tapi berjaya selamatkan diri aku dengan sangat pro sekali. Puas hati dah aku dari mana kau. Mana tadi? Lepas tu aku dah mati. Nampaknya gara kita cari diamond dah malas. By the way, banyak sangat ada redstone aku ni. Aku tahu macam nak aku sulangkan anak aku dengan bakal. Kalau aku tak banyak tu. Okay, sekarang aku akan cuba craft ni. Okay, aku tak perlukan lah. Wih, bapak banget. Aku nak perlukan diamond pickaxe tu sebab aku nak kiam trident. Macam biasa aku terlampau pro. Tengok. Alamak, nampak aku. Nampak aku. Kita kena cara lama. Boom. Kita pergi ke sana dengan selamat. Gelap ni oleh aku. Aku kan mendarat. Aku rasa sakit ni. Alah, kalau ada banyak obsidian ni. Kita pindahkan kita punya cepat. Dia dah main 200 hari tu. Progress aku pun tak banyak mana. Obsidian nak kata obsidian cantik lah untuk decoration. Dia ambil lah. Kenapa 10 Aku dah ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan macam ni. Aku tak nak dia pun. Cepat pecah. Oh, lebih seks. Kita akan cari diorang. Kita kena buang luar, tapi aku tak patut.
Contohnya ada berapa base kali ni? Mana dia tu? Ada dua kan kat situ. Cukup 10. Jangan lama-lama. Itu ambil setelah. Jam. Jam saja situ. Jadi 1, 2, 3. Okay, settle. Sekarang aku akan cuba get rid nak kecam semua lock yang sedia ni. Okay. Aku akan pada fikiran semula aku macam lagi perlukan coal tu daripada iron. Faham tak? Aku tengok atas. Cool. Cool. I need you, baby. Come here, baby. Come to bapak. Wait, oh, faham. Mak tu jangan auto ganti. Ambil betul-betul. Aku tak nak bazir aku punya barang. Jadi duduk di dalam tu. Yes. Boom. Itu je. Oh, hujan. Apa hadiah yang kita hari aku tak nak buat apa ni. Kita nikmati je hujan yang cantik. Jangan tanya aku apa idea aku. Oh, tak pernah. Baiklah, aku nak keluar tempat ni dah. Tiba. Demi cool. Siap kau. Dia keluarnya. Kasih kacau aku. Cool. Cool. Kemudian ke sebelah 1, 2, 3. Ayo. Badunya aku. Wahai aku sampai atas balik lah. That's a sign of human. Aku kat mana? Aku tak ingat lah kat mana. Oh. Makanan. Tahu. Kita kena dek. Sekejap Aku nak pergi kat salah-salah ada orang. Aku nak tak tahu orange apa. But I will try to go to them. Then ask me like, why? Aku tahu biru akid lah. Aku tak nak pergi dia. Aku tengok ada sekali mati berapa kali tu. Aku tak tahu dia buat apa. Kata dia orang lah. Akid dah mati every way possible lah senang cerita ni. Faham. Oh. Allah.
Boom. Padu gila aku kerak. Dekat ini rezeki. Okay, rezeki dah salah alamat. Let's go. Kupu aku habis. Ekor aku habis. Hai. Aku pelik. Besok. Kalau aku ada gold sebanyak ni. Sekejap, ni aku alih sekejap. Aku nak buat, aku bakar aku punya gold sebab aku macam. Dan aku akan biarkan dia ilhamkan tempat ni. Kenapa tempat handsome ya armor aku. Jadi aku akan kerahkan di tempat di sini. Patut aku biar. Macam sayang pula Apa sayang? Touch it lebih. Ludai. Pintu. Kopelmu banyak. Okay. Okay, faham? Cukup ini. Confirm cukup. Macam sayang pula ambil boleh je. Tapi better seat lah kan. Seat kat mana boleh dapat seat. Tapi sekejap. Mana sachet yang tu lah, yang macam bag tu. Ni sebelah senjata ni. Mana ni? Satchel. Aku kena ada banyak leather leather aku sikit tu. String. Tak ada lah nak serang aku. Tak boleh. Macam mana aku nak dapatkan ni ya? Apalah aku jarang gila jumpa laba-laba Ayah aku dah melebihi kuota. Jadi untuk mematuhi undang-undang yang lebih elok dan sihat, aku ada idea. Bernas punya idea. Mana jalan naik atas? Somehow aku jalan sendiri untuk naik atas. Tapi aku tak nak guna. Jangan tanya aku sebab apa. Mana air tu? Bismillah. Clutch. Padu aku. Okay, kita tengok air ni. Mana dapat lah. Pasti dah ada. Maybe aku buang ke. Cool. Apa? Cool. Hati-hati. Cari. Cool banyak. Jangan risau. Aku tahu macam mana. Wahahaha. Armadillo. So aku ni pokok oak. Sedap lah hilang terus semua. Jangan malam lagi mana. While we're here, we're just gonna collect a lot of treat. Pasnya aku ke adventure untuk cari di mana yang lain. Jangan risau. Semuanya akan jadi yang terbaik untuk yang terbaik. Nak kena hancurkan pickaxe aku. Jangan kacau aku zombie. Astagfirullah. Ada kuasai nikmat ni. Tolong pokok.
Reset off to the deep. Bong. Okay, aku tak jatuh, okay? Ni orang tak nak tidur ke? Tidur ke? Jadi sebabkan aku ada oh my gosh. Oh my gosh. Kita ada terlampau banyak benda yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin buat masa sekarang aku tidak akan aku tahu macam nak jimat ruang. Sebab apa? Kita boleh tukar ni balik kemudian. Mahaha. Tuh. Jadi ni pun sama. Ni pun sama. Ni pun sama. Ni pun sama. Tak sangka aku sebijak ini. Sini. Tinggal sini lah kot. Kan tak keluar lah. Tak keluar kan. Okay. Mantap. Apa aku berfikiran sangat logik guys. Yes. Ini pemikiran yang kita mahukan. Aku ada sapling. You mark ni tau. No. I mean you're not smart. Literally you're not smart at all. Dan sekarang. Ayo. Oh, kena tidak dalam. Okay, just dress. Dan sekarang kita tadi. Wait a minute. Aku sedang berfikir. Kalau kita sudah delete. Dia boleh keluar apa lah. Kolotnya. Tak apa-apa tu. There must be something. Could at least do. I think I have just the idea. Sabar ya, bagi aku berfikir secara padu sekarang Kita akan cuba convert sebanyak mana yang boleh. Okay. That's enough. Okay. Can't. Iron. Sebanyak ini iron. Tapi tukar kemudian jangan risau. Baik ya. Tak tahu apa dan tak penting. Nak cerita kemudian ya. Aku tahu ini akan membazirkan ayat aku, tapi aku akan tetap lakukannya. Itu tak berubah pada diamond packet. Apa dia aku buat ni? Macam tak berfaedah yang sama je. Tinggal satu slot je. Improve lah kot sikit lah dari tadi kan. Ini kalau aku jumpa benda loot ni miskin ni. Dan sekarang ada kita di atas. Korang, aku datang. Tunggu aku. Kaki ada spider tak banyak kira apa. Nampak dia terang sekejap. Allah.
Okay, sorry kalau bosan guys. Okay, sekarang kita akan set off adventure. Ketika Oren, aku datang. Nampaknya ada jejak orang yang pernah datang di sini. Dia meninggalkan jejak yang menjejaki. Jadi ayo. Mana yang lain tu? Kau harap muka Akil lah sebab apa? Kesian kat dia. Dekat sebelah tempat Akil tu ada rumah Alif dan Amin rasanya. Jadi aku macam terlampau crowded. Aku nak cari Asyad tapi keluar satu je titik sini. Dua orang kan online lagi. Ini macam Asyad. Tapi kita akan terus adventure ke depan. Ya. Oh, seorang je online Siapa? Asyad. Asyad, aku datang. Village tu? Which village? Village. Lama panasnya phone aku. Sabar handphone aku. Aku tahu Asyad akan arah ke sana sahaja. Faster guys. Laju lagi. Kejap. Pandai dia tukar terus. Hebil. Terus aku bukan sangatlah hebil ni. Tapi kau asal perlu Sekejap. Sabar guys, aku collect semua benda ni. Sebab apa ini boleh jadi makanan utama aku. Aku jadi plan dekat benda pelik ni. Nampaknya aku tak nak loot. Aku tak ada nak loot lah. Sebab nampak macam dah ada orang loot. Tapi dia tak ambil benda ni. Benda paling berharga untuk dijadikan macam-macam. Tak macam-macam pun, tak banyak-banyak pun kan. Punya aku tu macam kesian sangat tu. Oh, banyaknya kain aku. Okay, Asyad arah sana. Ni kucing tu. Aku dah confirmkan tu ni kucing. Okay, ayo. Aku tahu Asyad terus ni. Okay, Asyad. Tunggu aku. Akan datang cari kau. Tak apa, aku datang. Aku tak nak guna Allah. Astagfirullahaladzim. Aku akan datang. Asyad, tunggu Asyad. Aku akan naik gunung ni. Oh, tenang. Nah, gunung pun. What's wrong? Okay. Kambing. Okay, aku tahu Asyad arah sini Ini kita akan, oh wow, cantiknya pemandangan. Mana nak kita orang mountain? Asyad, coming. Okay, kita akan percepatkan. Oops, sorry. Kalau mati sejauh ya aku spawn. Cakap buat spawn point ni. World spawn punya sebab aku dah pecahkan bed aku. Wow. Gunung apa ni? Ni macam ada spruce. Setahu aku Asyad tau yang dia nak spruce. Jadi maksudnya adakah aku sudah jumpa tempat Asyad? Oh, Asyad cakap dekat kawasan gunung. Jadi inilah Asyad. Tempat kau bersembunyi.
Asyik dia tak nak tidur tau. Dia dah kena cepat pergi naik kat dia. Oh tak pun, kita masuk je base dia. Masalahnya dia dah pernah offer aku tau. Dia tak boleh nak reject offer sebab dia pernah offer aku untuk Rashad, your friend is here. Your best friend though. Rashad. Hi. Hehehe. Okay. Jom naik atas Rashad. Dia mana kan, kita ikut dia, dia pasti pandai. Tu Rashad, kau mesti Rashad kau tak boleh naik. Tak tahu lah tempat ni. Kau Allah. Shoot. Aman je. Tinggalkan aku je. Dia nak aku tolong dia supply rotten flesh. Tak boleh tinggalkan aku sampai hati dia. Shoot. Banyak ni. Zombie serang aku, kau tinggalkan aku, kau panggil aku. 3 kali. 3 kali apa? Hah? Better watch your back lah, Ashad. Pandai juga aku mendaki gunung sampai atas lah. Sekarang inilah tempat aku. Situ. Go shot. Mantap. Wish. Wah. Anak ke tu? Asyad sedang membina dia punya base. Nak kata dia tu. Nak sebelah kata dia. Garang sangat. Warna pink Asyad. Aku akan tidur di sini. Yes, teruskan saja. Dah cukup cantik. Mana nak pecah ni? Berapa banyak? Memang mula ke 10 dah dia. Bunker dia ni, dia memang tak ada pintu. Bunker dia macam automatic gate ke apa, macam tak secure lah. Sini lawan. Satu rumah pun. Chat, aku settle kan. Rumah kau ni, aku boleh jaga. Macam bosan pula ni. Tengok video aku dah berapa progress lah. Ada simpan rotten flash semua tu yang dia nak tu. So, or dia dah light the whole place up. So kita cuma kena buat banyak benda kat dia dah ada. Tapi ni berasa macam terlampau gelap lah. Masa tu boleh semua. Jadi kita tengok
Kan, and then wow, everything is beautiful. Dah cantik. Beautiful, beautiful by my side. Okay. There you go. Cantik gila ekor dia. Oh. Aku tahu nak buat apa. Tengok channel craft dia. Aku cuba craft. Did something like macam ni lah. Yes. Yay. Nothing bad. Cuma kata di sini. Terus pelat dan membakar. Ada portal kan tu? Ruin ada portal. Boleh. Yang dimasuk kan? Apa yang arsyad? Faham. Dan lagi? Ni kena masak semua. Ini kapal armor. Cuba membunuh kapal armor. Yang ni drop pula dia punya armor. Apa nak betulkan tu? Aku tak nak tu. Shit. Shit. Asyik bentar tidur. Makanan. Okay, kita nak bakar mutton. Jadi akan cook mutton. Kambing bakar. Jadi apa yang Asyik memang dah bertungkus lumus membuat base ni. Jadi aku rasa kalau dia seorang-seorang macam dia, kita teman dia. Tapi aku cakap dia nak perlukan wood banyak. Lagi-lagi spruce. Macam tu. Tinggi, bapak besar tinggi gila tu. So, kita akan cuba. Maybe. Oh, tengok sunrise cantik kan? Infinite Cobblestone Generator, walaupun dia berumah di satu gunung yang tidak pasti apa akan berlaku dan apa akan kalau setempat Syed tak nak berselamat hari ini, kita akan tolong dia menghiasi tempat ini dengan lampu. Menangkan Asyad punya terlalu banyak coal. Lah. Cukup. Semua tak perhatian aku kan. Bawa penyodok kat sodok aku lah. Nak sodok aku. Sodok aku. Mati. Oh, habis. Tapi tak pakai macam betapa tenangnya Asyad duduk di sini. Tengok petungkus lumus dia mobilnya. Wah.
Semua penuh. Terus tu. Jadi bosan. Disebabkan aku bosan dan Asyad sudah berbase di sini, dia cakap dengan aku gali sebanyak mana aku nak sampai aku puas. Jadi di manakah akan aku letak base aku? Confirm tempat yang cantik kan. Okay, so akan aku dah aku nak cari dapur. Kan Jangga ke dapur bapak besar tu. Aku nak buat treehouse. Ya ni lah. Sweet. Okay, ayo. Macam tak ada goal. Okay, goal aku tak salah satu capai nak cari base kawan aku. Dah settle. Cepat checklist. Yep. Perlukan banyak mana yang salah. Tak nak ni jungle jungle. Satu lagi. Yay. While Asyad buat kerja kat situ, aduh. Kita akan buat rumah kita, base baru kita sebab tu semua village tadi. Aduh, jangan cakap apa kerja bodoh aku. Aku boleh tahu aku jatuh. Dan Beautiful by my side. Take me mamacita. Bawa ke atas. I don't want this. I'm your biggest fan, I'll follow you until you hurt me. Papa loves you. Cries on another superstar. Paparazzi, promise I'll be there until that girl is mine. I mean, there's no other superstar until you love me. Paparazzi. Kita dah sampai ke muncak Asyad punya base. Jadi this the flitter. Yay. Rotten Flash dan dibiarkan begini sahaja. Asyad confirm suka. Enggak. Aku tak boleh ubah. So bila Asyad dah buat macam satu tempat untuk menanam dekat situ, kita kena letak satu pot yang special untuk kita. Contohnya seperti di sini. Okay, settle. Aku harap ini cukup. 2, 3, 4, 5. Yay! Ada pokok. Apa pun aku nak buat tadi pasal nak buang barang aku. Don't worry Asyad, aku akan berpindah dan aku tidak menyemak dekat base kau. Aku tahu base kau besar, aku akan teman kau. Tapi aku akan teman kau dan berjaga di atas.
sekarang nampak cantik. Ya, sangat cantik. Aku tak faham lah pada ni Asya nak button flash. Dia ada cakap something pasal shit, satu shit. Actually dia ada 5. Tak cukup. Saya nak shit. Sedih sangat bunyi ni. Bye bye. Aku nak sama buat Roma. Memang tempat ni banyak gila ore, kaya dengan hasil bumi seperti iron dan coal. Tapi tidak cukup bagus. Sebab ada sebab itu sendiri. Kita perlu light this whole place up supaya tak ada monster yang boleh datang spawn sini buat hal. Tak apa, dia ingat dia apa, teman-teman ada monster, dia boleh buat apa dia nak. Okay, settle. Kita pun buat macam tu. Aku seram lah zombie ni. Bunyi macam makin mendekat lah. Kau ingat hari tu yang dia tiba-tiba macam, aku dengar bunyi zombie tu, dah aku tengok kat luar tak ada. Tapi bila aku tengah sibuk crafting, muncul kelibatnya. Sure. Sorry Birch, tapi aku nak kena tiga. Jauh-jauh juga. Cobblestone lah weh. Ni aku tak mau elevator ni. Jauh-jauh. Macam apa dah? Macam baling-baling duit. Aku dah light up the whole place. Apa yang tak cukup Tengok kayu aku ni. Dia letup macam itu je. Berani disakiti aku punya pokok. Dan kalau aku bisa ke pokoknya pula. Kita pinjam. Tak payah je lagi ke sana. Tenang hidup. Bunuh diri. Mati. Apa aku? Jalan pintas. Bang. More than I expected lah. Alah, lupa dia. Okay, pokok besar ni akan jadi aku punya official base. Let's go. Sure. Jadi cuma dirt. Betul macam it never happened. Kepala
expect to be like this lah. You know what? Mampus. Hey. You have ruined my plan. Now you die. Hancur. Tak hancur tu. Hancur lah. No. Belum semut. Weh, aku dah. Masalah ni tidur. You know? The classical is give me aku tak nak ni. Tunggu kau. Boom. Tumpang letak benda-benda ni kat sini. Thank you. Now prepare to die, my. Kenapa mod ni ada muncul tu? Sekejap. Kalau korang macam what? Kau rasa dia perasaan yang baik. Aku akan simpan dia. Yang lain aku bakar. Kilo tak apa. Tengok apa jadi. Usaha aku semua sia-sia. Tak mahu. Hang buat satu. Mau tak mahu. Bakar. Lagi bakar semua bakar. Hang pun satu. Sure. Oh my god. Enough lah kot. Kita akan tunggu dia habis bakar. And then kita akan tanam yang baru. Sia-sia macam tu je aku punya bone meal. Bayangkan bone meal sangat senang nak dapat. Habis dah. Semua salah kau. Tak apa, kau usahakan nanti. Masa sekarang kita akan cuba untuk lain kali aku akan cuba itu. Ya, memang dari penyesalan terbesar aku waktu aku tak berapa, waktu aku aware benda terjadi. Tak ada mood tu aku nak baiki semua.
Bukan coy. Macam mana aku boleh layan? Terus ke spot. God, just it's burned down. Buat chest. Ambil item-item aku. Smart. Ada apa tadi? Tunggu dek. Nanti perjaga. Oh, asyik ada. Ada bone. Dia nanti aku ambil. Tak rajin lah. Jangan pandang hangga bar aku tahu. Tapi sekarang ni aku biar dulu. Mana tak stresnya kot. Ini memang sedap weh. Dapat 4 stack terus weh. Tapi tu lah. Sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Benda dah jadi dah pun. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi asyik. Aku nak bun. Tak pernah nanti habis ni aku bagi tahu dia dalam WhatsApp. Banyak bun. Sikit je insyaAllah. Tak kena banyak pun. Ni better selamat sini dulu kot. Ya, selamat situ dulu. Ni phone aku dah panas. Aku rasa kena stop. Video kita pun dah berapa minit dah ni. Panjang dah aku rasa. Aku harap asyik tak terbang pokok aku ni. Ya, memang nanti aku akan terbang. Tapi kemudian ni sebab apa? Why cannot grow? Benda ni ke? Ya. Apa sorry bun? Siap nak kena tunggu ke? Aku sorry sangat-sangat aku lupa mod tu ada. Memang salah aku. I agree 100% itu memang salah aku. Biar dia sendiri yang tentukan. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan stay tune untuk episod seterusnya. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum.